Jom kita bedah siasat kerangka reformasi segera, satu plan baharu untuk sekolah-sekolah di Malaysia. Okey, jom kita tengok apa sebenarnya kerangka ni, siapa yang terlibat dan 5 fokus utamanya. Ringkasnya, ia satu pelan tindakan untuk kuatkan sistem sokongan dan pencegahan di sekolah-sekolah kita. Ini bukan kerja satu kementerian saja, ia satu kerjasama besar. Jom kita kenal siapa yang terlibat. Dah tentu KPM yang jadi kepala. Merekalah yang ketuai dan selaraskan pelaksanaannya di seluruh negara. KKM pula bawa kepakaran mereka terutamanya dalam bab kesihatan mental dan juga pendidikan reproduktif. Pihak polis dari KDN pun ada. Tugas mereka jaga keselamatan sekolah dengan membuat rondaan berkala. KPWKM pula main peranan penting sediakan bantuan sosial dan kebajikan untuk sekolah dan juga keluarga. Dan jangan lupa PIBG, komuniti setempat dan NGO. Mereka semua rakan kongsi penting dalam usaha ni. Keseluruhan kerangka ni ada 5 fokus utama. Jadi persoalannya, apa 5 fokus tu? Pertama, kesihatan mental. Ada proses jelas untuk kenal pasti murid berisiko dan libatkan ibu bapa. Kedua, pelindungan kanak-kanak. Ibu bapa kena bagi komitmen dan sokongan segera diberikan kepada murid. Kebajikan guru pun tak dilupakan. Mereka yang terkesan akan dapat kaunseling dan sokongan psikososial. Keempat, suara murid. Tujuannya mudah sahaja, nak faham betul-betul apa yang mereka rasa dan perlukan. Dan kelima, pendidikan kesihatan. Ia merangkumi isu keganasan seksual dan penyalahgunaan bahan terlarang. Okey, pelan dah ada. Tapi macam mana nak laksanakan di lebih 9,000 sekolah? Ini caranya. Semuanya bermula dengan projek rintis. 100 sekolah terpilih menjadi sekolah angkat madani. Yang menarik, ada 2 cara pemantauan. Satu untuk sekolah rintis dan satu lagi untuk sekolah-sekolah lain. Dan nampak tak, setiap agensi ada tugas spesifik. KKM datang bulanan, polis pula meronda 2 kali seminggu. Pada akhirnya, kejayaan plan ini terletak pada satu idea mudah. Ia adalah tanggungjawab kita bersama. Pelan dah sedia, strukturnya jelas. Tapi persoalan terakhir untuk kita, apa pula peranan anda?